kena tahu berapa jumlah duit yang kau nak guna dalam masa sebulan tu. Lepas tu tak boleh masuk gaji kau. Kau kena tolak hutang kau, insurans kau, simpanan kau. Baki daripada duit tu barulah kau boleh guna untuk belanja. Betul. Kadang-kadang rasa duit je banyak padahal sikit je boleh guna. Okey, langkah yang kedua, kau kena kawal perbelanjaan kau tu. Contohnya makan dekat luar, shopping kau dan langganan bulanan kau. Hah? Netflix dengan Spotify pun kena kira ke? Mestilah kau kena jimat sebab kau boleh guna duit tu untuk kepentingan yang lain tau. Contohnya, biar duit tu buat duit, barulah poket kau tak kering. Oh, senang je uruskan duit. Ingatkan susah sangat sama dia nak uruskan duit. Daripada belanja tak tentu hala, lebih baik biar duit bekerja untuk kita. Tambah WhatsApp customer service sertai platform shopping kami dan mula jana pendapatan tambahan. Ada ganjaran eksklusif untuk ahli baru. Jomlah daftar sekarang.